Hai, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya nak berkongsi satu lagi testimoni hebat Nextbio, di mana seorang pengguna yang mengalami masalah GERD dan anxiety telah mendapat manfaat daripada penggunaan Nextbio. Jom sama-sama mendengar perkongsian hebat ini. Sebenarnya makan Nextbio tu nak hilangkan GERD tu je lah, sakit GERD tu, sakit pedih huri hati tu. Lepas tu tiba-tiba anxiety tu pun hilang. Saya rasa macam boleh jumpa orang, boleh keluar. Lepas tu wife ajak pergi sana pergi sini tu saya macam okey. Tak ada rasa macam takut-takut. So boleh bercakap macam ni depan kamera. Sebelum ni memang saya mantapkan lah bercakap depan kamera ni kan. Ambil masa lah juga. Tapi sekarang ni alhamdulillah okey. Sakit GERD tu macam mana? Cuba Kes dia macam kita ada satu bola yang naik dekat kita punya saluran esophagus tu. Dia akan nafas kita akan terberhenti. Kita akan tahan nafas tu sampai angin tu keluar. Itu yang sakit tu. Masa tu lah rasa fikir macam-macam. Macam tu lah. Saya fikir macam-macam tak selesa, peluh akan keluar, tiba-tiba angin kat dalam belikat ni akan datang. Lepas tu saya try makan Nextbio tu, tiga saya check, dia pengganti GERD tu. Okey ni okey. Nasihat kepada pejuang GERD di luar sana. Anxiety dan GERD di luar sana. Nasihat saya, try lah Nextbio. Tak rugi pun kalau cuba sebenarnya, daripada kita terpaksa cuba produk lain macam Gaviscon. Saya ni pengguna tega Gaviscon. Kadang sampai beli yang botol, sampai beli yang kotak. Tapi bila ada Nextbio tu, sehari 3 secet pun dah okey.